Sabtu ni dah raya guys. So kita nak unboxing sebelum raya haji. So let's go. The first parcel is besar ya. This is nail untuk floor. Tapi ukuran 60 darab 60. Style dia macam ni. So untuk mozaik kita yang size normal tu 30 darab 30 muat untuk 2 petak mozaik. Okay? Tak sabar nak dekor dapur. Next parcel is minyak gearbox beli online. Tapi make sure yang original. Kalau kau dapat minyak gearbox yang belas-belas tu, jangan percayalah dia ori. Memang tiruan. Original Pro 2. So hari kita nak tukar sekali dengan filter. Kita guna 4 botol. Next item is aku tahu dah. Tipu wear. Wear pun beli online je. So tak kenapa beli online? Sebab online lagi murah daripada beli dekat Eco Shop. Ni untuk organize I punya fridge. Boleh tahan tebal ya. So next item is tebal betul balutan dia. Oh, this is botol kaca. Detox. Satu botol ni RM1 lebih je. Murah sangat. Next item is wow, sheet mask. King Food punya sheet mask. Yujasi. Tak sabar nak pakai. Oh, ni kenapa ada macam tu buka? Nampak consumer dia. Janji barang tu tak hilang. Oh, ni Some By Me punya sheet mask. Tahu tak? Dua ni dapat dengan harga RM76. Harga asal dia RM276. And dapat ni. So, nanti kita akan try. Next parcel. Oh, toner pad. Yang buzin punya toner pad. Nanti kita try. Normally I punya Medicube je. But this I akan try pada cakap pad. So let's go. So dah apa-apa dia guys.